Hai, Assalamualaikum Ampo. Hari ini saya nak perkenalkan app Rally Avatar live streaming daripada Jepun. Jadi pertama kali saya suka kepada virtual YouTuber, saya menemui app Rally Avatar live streaming tahun 2020. Tapi rally di Avatar live streaming ni keluar tahun bila? Jadi saya nak Google sekejap. Reality Avatar live streaming. Jadi Reality Avatar live streaming ni hampa boleh dapat dekat iOS, iaitu Apple, dan Android. Hampa boleh download dekat up to down. Hampa boleh download dekat Google Play. Okey, jadi dulu Reality Avatar live streaming ni tak ada dekat Google Play, tapi ada dekat Core App tu. Jadi Reality ni adalah mobile app yang mengizinkan pengguna dia untuk
Jadi dia kata reality ni mengizinkan pengguna dia untuk membina karakter kita sendiri dan customize anime style, iaitu gaya animasi Jepun. Avatar and participate in live streaming and virtual communities. Dia kata app ni keluar tahun Ogos 2018, dah lama dah hampa. Tapi sampai sekarang app reality Avatar live streaming ni sangat popular sampai sekarang. Jadi jom saya tunjuk apa yang ada dekat reality Avatar live streaming. Sekarang ada mission yang baru. Yang ni kita kena watch stream untuk 15 streamer dan watch stream untuk 30 minit stream. Orang punya stream lah. Jadi kat sini ni ada VTuber yang popular tengah buat live streaming. Lepas tu ada event juga. So reality pun ada sediakan event macam stand up there to shine, wallpaper collection, playing card room, special coin card, one day debut event dan debut Grand Prix, rookie Grand Prix. Tapi event ni macam dah terlepas lah. Chat dengan semua orang. Avatar Flea Market Survey. Jadi kat reality ni ada gacha juga. Ada tempat gacha. This one. Ni gacha yang terbaru daripada reality. Iaitu Black and White Checkmate gacha. Dan Climbing Rose and Chest gacha. Dan yang terbaru Vampire of the Blood Moon Room gacha. Bebe Friend Room gacha. Ada Sweet Nightmare gacha. Sorry batuk-batuk. Betul, ada Sweet Nightmare Room gacha. Ada Sparkling School Classroom gacha. Ada Power and Heart gacha. Dan ada Everbloom Exclusive Sakura gacha. Mysterious Night Sakura Garden gacha. Dan Theme Park Reality Land gacha. Dan Anoi China Won You gacha. And My Heart For You Purchase Live gacha. Ini Avatar Shop. Ini adalah kedai Avatar. Dia perlu menggunakan 4,000 koin dan 2,000 koin, 2,520 koin. Kita tak payah explain yang ni. Yang ni macam tak penting sangat. Yang ni macam gacha tiket. Ni kalau hampa dapat gacha macam rally dia, setiap minggu dia akan bagi kita gacha percuma. Gacha tiket percuma untuk hampa gacha baju yang hampa nak. Tapi tak semua orang beruntung lah. Jadi pertama kali Jiha bermain reality Avatar live streaming, masa tu dia masih malu-malu lagi. Dia masih tak berani nak buat live. Lepas tu lama kelamaan Jiha buat live. Sampailah orang tengok dia punya stream tu sampai 18 million. Tengok ni. Ni 18 million like untuk live stream reality Jiha. Ni untuk ni pengikut je so pengikut je ada 3,025 sebab ramai sangat orang rajin follow. Ni pula dia punya bio je aku Jiha, aku dubber dari Malaysia sayang anime. Sekarang aku sibuk dengan game. Maaf aku tak buat live ya. Aku pun nak rehat macam hampa juga. Jadi yang ni macam saya punya status dekat reality. Saya letak gambar-gambar saya. Lepas tu ada orang Jepun like. Ada juga mereka komen-komen. Jom kita pergi dekat baju. Jadi di reality Avatar live stream ini hampa bebas nak buat karakter apapun. Nak buat karakter zombie, nak buat karakter warna hitam. Semuanya bebas. Jadi apa yang membuatkan VTuber Avatar reality ni bergerak adalah sebab dia ada kamera hadapan. Sebenarnya saya nak tunjuk macam mana dia berfungsi tau, Avatar VTuber ni. Jadi ini barang-barang yang reality bagi saya, macam mata ni.
Tengok ni. Ni mata gacha saya dapat. Yang ni update baru daripada Ralidi. Hampa boleh jadi perempuan. Hampa boleh jadi perempuan. Hampa boleh jadi lelaki. Hampa boleh jadi lelaki. Hampa boleh jadi perempuan. Hampa boleh tukar kulit muka hampa nak hitam ke, nak putih ke, nak gelap ke, nak coklat ke, nak biru ke, nak hijau ke. Yang ni update baru daripada Ralidi, iaitu bentuk muka. Ada macam kedut-kedut ke nak masuk. Yang ni pula rambut Lady, tapi ni rambut yang terbaru daripada Ralidi Avatar live streaming ni dia. Jadi saya nak promote Ralidi ni, kalau hampa berminat dengan VTuber, hampa boleh download Ralidi sekarang. Okay, ni bukan rambut saya. Rambut saya yang ni. Salah. Salah guys. Saya ada juga rambut ni. Ni rambut gacha. Red Riding Hood. Jadi rambut yang terbaru tu yang rambut macam kerinting-kerinting. Lepas tu ada tocang. Ada 2 tocang. Ni rambut lama. Okay, yang ni rambut lama Jiha. Dia memang tetap. Dan dia pakai warna biru sebab dia suka warna biru. Biru tu warna yang sangat indah sekali. Lepas tu kat sini ada kening. Hampa boleh tambah kening nipis, kening tebal. Hampa bebas nak pakai warna apa pun dekat kening VTuber hampa tu. Ni saya tak tahu apa benda ni, benda. Saya tak tahu ni update, ni semuanya update baru daripada Ralidi. Lepas tu ni ada mata. Jadi macam-macam mata kat sini ada. Mata semuanya mata anime. Ni mata yang ni update baru, mata dia lain sikit. Tengok tu mata lain kan. Tak sama langsung dengan mata. Ni bukan mata dia guys. Ni ke mata dia? Saya pun tak tahu. Entahlah. Okay. Lepas itu, saya rasa ni bukan mata dia. Ni kot. Entahlah, aku tak ingat lah. Aku tak ingat lah hampa ni ke mata dia. Entahlah. Jadi, ni saya punya kaca. Ni saya macam eyeshadow. Hampa boleh adjust juga hidung. Hampa nak mancung ke, hampa nak apa, hidung kecil ke. Yang ni mulut hampa boleh adjust jadi mulut nipis, mulut tebal. Dan hampa boleh pakai gincu juga. Untuk perempuan pakailah gincu. Yang lelaki tu tak usahlah pakai gincu ya. Hampa tu lelaki. Jadi buat cara lelaki. Okay. Ni pula ada misai. Yang ni untuk lelaki lah. Ni khas untuk lelaki. Yang ni telinga terbaru update daripada Ralidi Avatar. Dan ini adalah blushing. Ni kita punya macam pipi merah. Yang hampa boleh pilih yang macam Maruko-chan tu. Ada macam-macam. Lepas tu hampa boleh letak tarik mata. Hampa boleh letak macam parut anime. Ni hampa boleh letak benda-benda kedut tu. Boleh jadi avatar tua. Tapi saya muda lagi. Jadi saya pakai avatar muda lah. Jadi di bahagian sini hampa boleh bagi dia jadi gemuk, jadi tinggi. Yang ni update terbaru daripada Ralidi ya. Hampa boleh jadi pendek dekat Ralidi. Okay. Tapi nanti orang akan confuse. Kau tu budak ke? Kau tu budak ke dewasa? Nanti orang confuse lah. Jadi apa lagi yang saya nak tunjuk Okay, di sini bahagian saya punya avatar. Sekarang Ralidi membuat avatar kita boleh sampai 10 guys. Ni saya punya avatar ada 1, 2, 3, 4 dan 5 guys. Saya buat 5 avatar dalam satu masa. Jadi jom kita keluar daripada sini. Let's go. Easy. Ni tempat hampa nak live streaming ya. Jadi
Ini saya punya studio live streaming reality saya. Simple sangat-sangat. Ada jam, ada lukisan, tapi hampa tak nampak. Kalau hampa join live stream saya, hampa nampak lukisan apa saya letak dekat live studio saya. Lepas tu saya ada letak macam telefon dengan ring light. Lepas tu saya letak kerusi untuk saya on air live streaming reality saya. Lepas tu saya letak 3 kerusi. Kenapa saya letak 1-2 kerusi lagi? Ya kerana ni kerusi, yang ni sofa. Ya kerana nanti penonton akan join dan duduk di atas kerusi ni. Selalunya yang join tu kawan rapat je ha, macam kawan-kawan dekat ataupun adik angkat. Adik online, mereka selalu join kat sini. Lepas tu saya ada air oren, maksudnya kalau saya dahaga, saya boleh minum air oren dekat situ yang on air tu. Jadi ni hampa boleh letak tajuk hampa. Okay, disebabkan saya main rally di Avatar live stream ni, saya main benda ni, saya dapat banyak kawan. Seronok hampa. Hampa boleh berangan jadi seorang VTuber hanya dengan app ini. Jadi rally dia ada sediakan macam stream background music dan collaboration dan stream kategori. Jadi hampa boleh kategorikan hampa punya stream ni apa. Adakah stream hampa tu music dan song? Adakah hampa punya stream tu just chatting, hanya untuk borak-borak? Ataupun hampa punya stream tu untuk mendatangkan penonton baru? Ataupun hampa punya stream tu adalah untuk event showdown? Ataupun hampa punya stream tu collab? Hampa punya stream tu boleh juga help for beginner, iaitu pemula. Ataupun hampa punya stream pun boleh dikategorikan sebagai kreatif dan arts, iaitu suka kreativiti dan suka melukis. Hampa pula boleh juga kategorikan stream live rally hampa tu sebagai gaming dan ASMR. Lepas tu live streaming ni dia audien, iaitu maksudnya semua orang akan masuk, orang Jepun masuk, orang Malaysia masuk, orang luar negara masuk. Jadi bahasa yang saya gunakan di live rally kalau saya live lah, saya pakai bahasa orang putih, bahasa Melayu dan bahasa utara. Sebab saya Perak belah utara. Lepas tu kat sini ada post. Dan saya ada wishlist. Saya wishlist yang bintang-bintang, love-love, yang teddy bear naik roket, ada love lagi. So kat sini tempat post. Ya, kat sini hampa boleh post yang hampa suka. Hampa boleh buat macam status lah. Yang ni hampa boleh adjust hampa punya barang-barang dekat live studio tu. Jadi live studio saya ni ada lampu untuk menerangkan studio saya. Ni bahagian live. Tapi saya tak ingat dah ni apa benda. Oh bukan. Okey, mari kita keluar daripada sini. Okey, jadi ini saya punya my rumah lah. My bilik-bilik. Bilik saya ada 2. So korang semua dah tahu dah bilik aku ni ada apa. Jadi bilik saya ni ada macam-macam. Ada 2 sofa yang warna pink, warna biru. Lepas tu saya ada letak katil sampai 3. Katil pink, katil warna biru. Ini kalau kawan-kawan saya nak join masuk dalam rumah saya, rumah kecil ni, rumah VTuber saya ni, ada poster anime Precure sebab saya sangat fan dengan anime Precure sampai saya letak poster dia. Saya tak terlepas update daripada reality. So masa tu reality buat macam misi dapatkan poster anime Precure, sebab tu saya dapat poster, alhamdulillah. Lepas tu saya dapat macam 5TH live reality dengan tu yang atas tu.
Dan rumah saya ni sangat-sangatlah sempit. Sebab saya letak macam-macam kat sini. Saya letak macam gaming. Saya letak macam laptop, headphone cat. Rumah saya betul-betul sempit. Ada pizza, ada cawan, ada air oren dan ada macam piala. Rasa itu sajalah saya punya penjelasan tentang Lahira Lidi ni. Saya rasa Lahira Lidi ni ramai orang suka. So dekat sini ada orang yang Lahira Lidi ni. Mereka post mereka punya gambar avatar VTuber orang. So hampa, apa tunggu lagi? So hampa, apa tunggu lagi? Joinlah saya main Lahira Lidi juga. Hampa boleh dapat jumpa orang-orang baru. Tapi sebenarnya tempat Lahira Lidi je ni bukan je tempat dia cari kawan baru. Tapi Lahira Lidi ni juga tempat dia pernah kena bully dan kena kata lelaki. Kerana mereka sangat sensitif mendengar suara Jiha yang sangat unik. Jadi suara dia ni unik sampai orang tak suka suara dia dan mereka macam benci suara dia. Apa kita boleh buat kalau orang benci suara kita? Kita tak boleh buat apa-apa. Kita tak ada kuasa untuk menghentikan orang tak suka suara kita. Kita just jadi diri sendiri. Kita just guna apa yang Allah bagi, iaitu suara. Kita jangan dengar cakap orang. Sebab kalau kita dengar cakap orang, tak akan habis-habis kalau kita dengar cakap orang. Okay, itu saja penjelasan saya tentang Lahira Lidi. Kalau hampa nak join Lahira Lidi, hampa boleh install sekarang dekat Google Play dan dekat iOS Apple iPhone Apple. Bye bye. Enjoy this video. Night.